Bos, tengah buat apa tu? Masak mie lah. Nak bagi tahu. Mie apa yang boleh buat mak hampa belikan kasut bagi anda. Kasut bola. Biar betul macam mana tu? Betul. Hanya masak mie ni 3 minit je. 3 minit. Tarang siap dah mie rendang. Jom bagi. Thank you. Oh, sedapnya. Apa beza dia ni? Special beza dia sini. Paste kita guna bahan yang semula jadi tau. Oh, macam tu nak masak berapa lama? Kalau untuk orang lain kena masak 6 jam 7 jam. Tapi untuk kita dah siap sediakan bagi hamba semua. Paste macam ni, tengok. Paste rendang, paste sejati. Memang sedap weh. Kalau macam tu nak beli dekat mana tu? Senang je. Kalau nak mak hampa beli kasut bola bagi hampa. Inilah dia. Masak ni beli yang ni. Nyonya 336 punya rendang mie. Dekat beg kuning saja. Untuk 100 orang tawai dapat lagi harga terbaik. Jom belikan sekarang.